Salam Malaysia Madani. Setiap kali tiba Aidilfitri, kita menyaksikan semangat perpaduan dan kasih sayang terus mekar dalam masyarakat. Inilah keindahan Malaysia. Rakyat dari pelbagai latar belakang bersama-sama meraihkan perayaan dalam suasana harmoni dan muhibah. Pada zaman yang semakin maju dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan, hubungan sesama manusia tetap menjadi asas utama dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk merapatkan hubungan sesama keluarga, sahabat dan masyarakat. Saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua yang meraihkannya. Semoga syawal ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua.